Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Hari ni Dira nak share resepi kek Milo viral yang menggunakan 3 bahan sahaja. Kek ni sangat sesuai untuk dijadikan manisan sebagai juadah berbuka. Kek ni memang sangat lembut, resepi yang sangat mudah dan senang untuk kita try dekat rumah. Tekstur dia sangat lembut dan tak terlalu manis. Ini adalah bahan-bahan utama untuk buat kek Milo viral. Milo, 4 biji telur dan susu pekat. First kali kita akan masukkan 4 biji telur ke dalam blender. Kemudian kita akan masukkan 2 cawan serbuk Milo ke dalam blender. Yang ni boleh tuang semua ke dalam blender. Kemudian kita akan masukkan 3 sudu besar susu pekat. Kemudian masukkan 3 sudu besar minyak masak. Minyak masak ni lah yang akan membuatkan kek kita menjadi moist dan sangat lembut. Kemudian kita akan kisar ke semua bahan yang kita telah masukkan ke dalam blender tadi sehingga sebati. Dan setelah selesai kita akan tuang ke dalam loyang. Sebelum tu sapu loyang dengan margarin supaya kek nanti tidak akan melekat. Kemudian kita akan tuangkan ke semua bahan yang kita telah blend tadi ke dalam loyang. Setelah selesai tuang, pastikan kita menghentak sedikit loyang supaya tiada rongga pada kek nanti. Kemudian kita akan kukus kek selama 30 minit. Satu lagi tips, pastikan balut penutup kukusan menggunakan kain agar air kukusan tidak akan menitik ke dalam kek nanti. Kemudian setelah selesai kukus, kita akan biarkan selama 15 minit dan kita akan kikis di bahagian tepi untuk keluarkan kek daripada loyang. Untuk mengelakkan daripada kek ni melekatlah dengan loyang. Kemudian kita akan telangkupkan saja pinggan dengan loyang. Hentak sedikit loyang dengan pinggan supaya permukaan kek tidak akan melekat dengan loyang dan akan keluar dengan cantik. Kemudian kita akan buat topping untuk kek Milo viral ni. First kali kita akan masukkan 1 sudu besar mentega. Cairkan mentega ni dulu. Kemudian setelah butter semakin cair, kita boleh masukkan 1 cawan serbuk Milo. Masukkan 3 sudu air panas. Dan masukkan 3 sudu besar susu pekat. Kemudian kita akan kacau sehingga larut. Pastikan tiada gumpalan ataupun serbuk Milo yang melekat-melekat tau. Setelah selesai, kita akan tuangkan topping yang kita buat tadi ke atas. Tuang ke semua topping yang kita telah buat tadi ke atas kek.
Kek Milo viral menggunakan 3 bahan sahaja telah pun siap. Kita boleh menikmati sebagai manisan untuk juadah berbuka. Tekstur kek yang sangat lembut, moist dan sangat sedap. Memang semua sesuai sangat untuk semua peringkat umur. Untuk lebih sedap, masukkan di dalam peti ais dan simpan selama semalaman. Kemudian boleh menikmati bersama insan tersayang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you for watching.